tinggi, sales rendah, tapi selagi mana ada profit, okey. Tuan, berapa peratus margin keuntungan yang baik untuk bisnes startup? Saya cerita standard lah, across the business. Standard yang baik antara 10 ke 15. Bawah 10 risiko. Ni saya kata net tau. Standard tu 10. Cantik 15 ke 20. Sekarang ni berapa profit margin sekarang? Okey tu, 15-20 dah cantik tu. Cantik lah. Sekarang ni naikkan volume pula. Ada satu case study kita orang buat bisnes perabot juga. Baru je dapat dia punya case study dia. Daripada 1.8 juta pergi ke 4 juta. Dia buat perabot juga. Ni real lah. 2023 1.8 juta. 2024 dapat 4.1 juta. Dulu bekerja sebagai salesperson dekat kedai perabot. Lepas daripada tu buka sendiri. So sekarang ni dia dah mula main game lain. Sekarang ni average sales dah naik jadi 500 ke 700 ribu. Dan alhamdulillah daripada enterprise dah jadi senang berhad. Okay what? So sekarang how about you? Apa nak? Yang penting sekarang ni yang kita nak adalah profit. Sales tinggi, sales rendah, tapi selagi mana ada profit, okey. So that's why sekarang ni yang penting kita belajar macam mana kita nak naikkan kita punya sale. 5 figure je, 6 figure, 6 figure je, 7 figure. So tahun 2025 ni insyaAllah kita nak cari lebih ramai peniaga yang berjaya dunia dan akhirat insyaAllah.